Bismillah, seawal 3.30 minit waktu pagi, Zu sediakan semua bahan-bahan untuk nasi kuning. Nasi kuning, gulai tongkol, lepas tu ayam masak merah. Okey, nasi kuning ni sebanyak 1 gantang, hidangan untuk para guru. Hari ini hari raya, sambutan di sekolah-sekolah. Dalam period ini banyaknya sambal merah untuk 100 paket nasi. Yang ini belum didih, ini untuk gulai tongkol. Si tongkol ni sudah rebus, dah kukus orang Terengganu panggil. Itu ayam goreng, dah banyak dah yang siap. Ada dalam 1/3 lagi belum digoreng. Ini tumisan untuk nasi minyak. Ayam masak merah tu ni bahan dia dengan nasi minyak. Nasi kuning tu lauknya ikan tongkol gulai tu. Yang ayam masak merah tu untuk nasi minyak. Itu hidangan pada pelajar. Nasi kuning dah masak. Ni gulai tongkol, tunggu didih dulu. Sedapnya, Zu sukalah ikan ni, ikan kayu, kalau orang Sabah Sarawak panggil kan. Lepas tu ikan air untuk orang Terengganu panggil. Yang penting ada ini. Kalau untuk kuah, gulai ikan nasi kuning ataupun gulai ikan nasi dagang. Ayam semua dah siap, ada 1 round je lagi. Ini sambal merahnya, gulai ikan, 1 round lagi. Gulai ikan, sedapnya. Okey, dimasukkan ayam ni ke dalam sambal merah ni. Nanti Zu akan crack satu persatu. Masukkan ke semuanya. Syukur Alhamdulillah. Mana? Kau semuanya. Sedapnya ya Allah, makan dengan nasi minyak. Belum siap, banyak lagi. Ini sebahagian yang dah siap dibungkus. Okey, nasi minyak ni Zuna, kau dulu bagi rata dia punya foundation dia ni. Lepas tu Zu nak bungkus. Okey, dah siap kau, jom bungkus. Alhamdulillah, Zu dah masukkan ke dalam bekas round yang pertama untuk 1 orang guru. Zu akan buat seterusnya lagi.